kepada korang yang nak tukar minyak hitam, korang patut try filter yang ni. Okey, ni jenama Bosch O0363. Ni memang puas hati Korang boleh guna untuk kereta Pro 2 Beza, Azia, Arus ataupun Myvi. Okey, ni yang original punya. Kalau korang nak beli, korang boleh tekan je dekat beg kuning yang ada dekat bawah, ataupun dekat video ni ada gambar produk, orang boleh klik dan terus boleh belilah. Okey, biasanya kalau kereta Pro 2 Beza ada masalah leaking, korang boleh try produk ni. First sekali korang buka dulu dia punya cover. Kemudian korang ambil sedikit minyak, korang sapu dekat sekeliling. Selepas dah sapu dekat bahagian atas ni, korang kena masukkan dulu minyak hitam dekat dalam. Okey, agak-agak dah penuh, cukup. Okey, kita dah boleh pasang. Pasang ni korang pusing arah lawan jam. Untuk ketatkan dia punya filter ni, korang ketat pakai tangan je. Tak perlu pakai spanner. Bila dah agak-agak dah ketat tu, okey, dah cukup. Jadi, pada korang yang nak dapatkan produk ni, yang original punya, korang klik je beg yang ada dekat bawah. Ataupun dekat video ni ada gambar produk, orang boleh klik dan terus boleh beli. Pastikan yang korang beli tu adalah yang original punya.